Selepas berlakunya perang Uhud, yang mana 700 tentera Muslim melawan 3,000 tentera musyrikin, Rasulullah mencari seorang sahabat yang hilang, namanya Sa'ad bin Rabi'. Baginda hantar utusan, kalau kamu jumpa Sa'ad bin Rabi' dan dia masih hidup, sampaikan salamku dan tanyakan pada dia apa pesanan terakhir. Akhirnya sahabat terjumpa dengan Sa'ad bin Rabi' ni tadi, terbaring di atas tanah berlumuran darah. Tubuhnya ada lebih 70 tikaman dan panahan, tapi dia masih hidup dan dia sempat berbisik, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan katakan pada umat Islam, kalau kamu biarkan Rasulullah disakiti dan kamu masih hidup, maka kamu tak layak berdiri di hadapan Allah nanti. Beberapa saat selepas itu, Sa'ad menghembuskan nafasnya terakhir. Beliau tak minta balasan dan beliau tak minta pun untuk dirawat. Beliau cuma minta jangan biar Islam lemah selepas dia pergi. Inilah Sa'ad bin Rabi'. Jasadnya mungkin rebah, syahid di medan perang, tapi jiwanya sentiasa hidup dalam setiap orang yang bangkit kerana Allah.